60% pemancing gagal bab ikatan ni. Okey, satu ikatan ni aku ajar boleh guna kat pelbagai tempat atau area. Terutama geng-geng casting kena wajib, kena hafal. Ikatan ni dia kuat, dia mudah, dia cepat, yang penting anti sangkut. Okey, sebab tu aku cakap geng casting kena hafal. Okey, first kali ni snap yang aku pakai hari ni macam ni lah. Ini sekadar contoh geng. Masukkan buat looping kat dalam tu. Okey, seperti mana dalam video ni, follow je balik, lepas tu kau twist. Twist ni tak perlu banyak geng, cukup 2 ke 3 kali je geng. 3 lilitan ni dah cukup kuat nak angkat 3 kilo. Toman mama, toman bujang nak main kolam air masin, kaci, siakap, bagong, whatever geng. Okey, boleh main kat laut ke, nak main casting ke, nak main pelampung, nak main bottom, tak ada masalah. Ikatan ni nama dia triangle knot geng. Okey, ikatan ni memang sangat simple, bawah 10 saat geng. Jadi kau nampak dalam video ni, semua aku dah tunjuk contoh, boleh follow, terutama geng-geng casting. Jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Jangan lupa solat 5 waktu kewajipan dan bagi usaha kawan. Assalamualaikum.